Okay, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's good, guys? Okay, so sekarang ni kita berada dalam chapter yang kedua. Chapter yang kedua iaitu Zero to Hero pada topik candlestick. Candlestick. Candlestick terus. Candlestick ni apa benda Bang Pin? Okay, so untuk korang untuk candlestick ni. Candlestick ni dia actually mudah je. Mudah je. Sebab candlestick ni adalah cara untuk kita mengenal pasti. Cara untuk mengenal pasti sesuatu harga. Ni adalah candlestick. Tapi sebelum kita move forward kepada candlestick ni, kita kena tahu time frame. Time frame ni time frame ni apa? Okey. Time frame kita borak pasal time frame dulu Time frame ni dia ada tiga. Big time frame, TF berapa tulis untuk time frame and then medium time frame dan juga low time frame. Bang Pin suka terangkan dalam bahasa Bang Pin untuk korang mudah faham. Big time frame ni apa? Okey. Time frame ni kalau korang tengok dalam chart, okey, dekat sini. Dekat sini kalau korang tengok dia ada apa kan? Ni dekat sini Sekejap. Okey. So kalau dekat sini, kalau korang tengok dia ada M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 dan juga MN. Okey. Apa benda-benda ni? Okey. M1 ni adalah bermaksud satu candle bersamaan 1 minit. Satu candle 1 minit. Ni satu candle ni dia gerak dalam masa 1 minit. Kalau H1 ni, H ni hour tau. Hour. H tu hour. D ni adalah daily, D adalah daily, W adalah weekly dan juga MN adalah monthly. 1 bulan. Satu candle 1 bulan kalau MN ni. Kalau W1 ni adalah 1 candle 1 minggu. Kalau day 1 ni 1 candle 1 hari. Kalau H4 ni, okey, 1 candle ni H4, 1 candle 4 jam. Dalam masa 4 jam dia terbentuk 1 candle. Kalau H1 ni 1 jam bersamaan dia akan capture untuk 1 candle untuk 1 jam. Dia sama je kan. Okay. So kita ada M1, M5, M15 dan juga banyak-banyak lagi lah. Okay. Banyak-banyak lagi. Alright. So kita akan terangkan dulu Okay, kita akan terangkan dulu. Let's go. Alright. So kita move forward. Alright. Kita move forward. Okay. So big time frame ni yang mana? Okay. MN, W1 dan juga D1 kita klasifikasikan sebagai big time frame, TF Okay, time frame adalah TF bagi tulis. And then yang medium punya adalah H4 dan juga H1. Medium time frame. Dan juga M30, M30, M15, M5 dan juga M1 adalah low.
Low time frame. Low time frame. Dia ada 3 ni. Dia ada 3 ni. Satu candle tu dia siap dalam masa 30 minit, 15 minit, 5 minit, 1 minit. Okey, Babi kasih contoh Alright. So dalam chart ni kalau korang tengok, kita move forward kepada M1. Macam mana korang nak tahu yang ni M1 ni? Okey, korang tengok dekat bahagian atas kiri atas kiri ni dia tulis M1. So dalam satu candle tu dia akan bergerak dalam masa 1 minit. 1 minit satu candle. Kalau M5, korang tengok atas kiri tu M5 satu candle ni dia bergerak 5 minit. Kalau M15 15 minit satu candle dan seumpama dengannya. Okey, seumpama dengannya. Ini adalah contoh untuk time frame. Ni contoh untuk time frame. Alright. So kita move balik kepada candlestick. Kita move balik kepada candlestick. Candlestick ni adalah cara untuk mengenal pasti sesuatu harga. Okey. Bentuk candlestick adalah seperti ini. Bentuk candlestick adalah seperti ini. Okey. Seperti ini. Okey. So, kalau korang tengok candlestick ni dia ada 2 jenis. Iaitu bullish dan juga bearish. Okey. Korang kena ingat satu lagi. Bullish menaik, bearish menurun. Okey. Kalau bullish candle ni dia akan ni ikut atas korang setting korang punya chart macam mana tau. Korang punya chart tu macam mana. Korang setting macam mana. Kalau Bampin biru untuk menaik dan menurun adalah merah. Okey. So ni adalah contoh untuk bullish candle. Biru dan juga merah bearish candle. Ni candle menurun, ni candle menaik. Okey, candle menurun dan juga candle menaik. Alright. So kalau korang nak tahu perjalanan untuk sesuatu candle ni adalah OHLC. OHLC ni apa? OHLC ni adalah O adalah untuk open, H adalah untuk high, L adalah untuk low, C adalah untuk close. Okey. So kita akan tunjuk contoh dalam bullish candle candle menaik candle menaik. Okey, candle menaik kita akan tunjuk contoh. Alright. So untuk candle menaik, okey, untuk candle menaik kalau korang tengok adalah dekat mana dia punya buka tutup ni Bampin. Okey. So kalau korang tengok dekat sini, kalau candle menaik maknanya dia tutup atas. Kalau candle menurun dia tutup bawah. Babi tulis kan. Tutup atas, tutup bawah. Untuk candle untuk candle. So kalau contoh yang ni, kalau contoh untuk OHLC ni untuk bullish candle adalah dekat bawah ni. Okey, Babi tunjuk macam ni kan. Macam ni. Tunjuk macam ni Okey. So dia akan buka dekat area sini. Dia akan buka dekat area situ, and then price paling rendah adalah dekat area sini. Price paling tinggi adalah dekat area sini. And then dekat sini adalah market close.
terbentuklah macam tu untuk candlestick. Okay, dekat sini dia open, dia buka. Dekat sini paling rendah harga pernah pergi, low, dan dekat sini adalah dia close. Kat sini adalah price paling tinggi pernah buat. Ni adalah maksud OHLC. Ni adalah maksud untuk OHLC. Bullish candle, bullish candle. Dia tutup atas kalau bullish candle. Dia tutup atas. Okay, so kalau candle baru pula yang buka, dia buka dekat mana? Dia buka dekat area ni lah. Dekat area ni. Sebab apa? Sebab sini dia close. Dia tutup sini, dia buka pun sini. Dia buka pun situ. Okay, so dia buka dekat tempat area close. Alright. Okay, so kita akan terangkan untuk bearish candle pula. Bearish candle. Okay, bearish candle ni dia berlawanan sifat. Dia berlawanan sifat dengan bullish. Ialah sebab bullish menaik, kalau bearish menurun. Okay, kalau untuk bearish candle ni, okay, dia macam mana perjalanan ni, kita panggil sebagai perjalanan. Perjalanan dia. Okay, so dekat sini candle bearish, candle menurun. Okay, kalau candle menurun, dia tutup bawah. Okay, kita tarik. Okay, dia tutup bawah. Kalau candle menurun. Kalau candle menaik, dia tutup atas. Macam ni. Tengok ni. Kalau untuk bullish ni, dia tutup atas ni. Kalau bearish pula, okay, kita tengok. Alright. So, untuk OHLC, open, high, low, close ni, untuk candle bearish adalah, okay, dia open dekat sini, and then height dia sama je dekat atas ni, dan juga low dia sama je dekat bawah ni, and then dia akan close dekat area sini. Dia close bawah tau. Dia close bawah. Korang tengok dia close bawah. So dia kalau untuk candle menurun, dia buka dekat sini. Paling tinggi sama je. H dekat atas, paling rendah pun sama je dekat bawah, and then dia C close dekat situ. Nampak tak? Ni adalah macam bercakap perjalanan sesuatu candle. Okay, perjalanan untuk sesuatu candle. Dekat mana dia buka, dekat mana dia tutup. Okay, so kalau korang tengok dekat sini, ni adalah perjalanan dia. Contoh, ni adalah contoh. Ni adalah candle M1. M1 1 minit. Okay, so dalam masa 1 minit tu dia bergerak. Dia bergerak macam ni lah. Dia tak menentu sebenarnya. Dia ada banyak. Dia pergi sini sikit, dia naik atas sini sikit, dia turun, dia naik sekali lagi. Tapi dia limit dia atas ni, atas dengan bawah ni. Okay, untuk perjalanan candle, kalau contoh bullish candle ni adalah M1. Okay, dalam masa 60 saat tu dia akan gerak, and then dia tutup. Tu adalah perjalanan sesuatu candle. Kalau korang tengok okay, kalau korang tengok macam apa cakap, kalau bullish candle, dia tutup dekat area sini, dia buka pun dekat area sini. Kalau untuk bearish, dia tutup dekat area sini, dia buka pun dekat area sini. Okay, contohnya kita move dalam chart. Okay, macam apa cakap, merah adalah candle menurun. Okay, so kalau korang tengok dekat sini, okay, ni contoh untuk bearish candle, candle menurun. Dia buka dekat sini, ni paling tinggi, price pernah pergi, ni paling rendah, price pernah pergi, dan dia tutup dekat sini. And then kalau dia tutup dekat sini, dia buka pun dekat sini lah, candle baru.
Sama je, height atas ni, and then low dekat sini, and then sini close. Terjadinya satu lagi bearish candle, candle menurun, satu lagi terbentuk. Merah ni candle menurun. Okey, kalau untuk candle menaik, dia buka dekat sini. Price paling rendah pernah gerak adalah dekat sini. Price paling tinggi pernah gerak adalah dekat sini, atas ni. And then price tutup dekat sini. Dia tutup atas. Nampak tak? Dia tutup atas. Yang ni adalah dia tutup bawah. Bearish dia tutup bawah. Bullish dia tutup atas. And then kalau dia tutup sini, dia buka pun sini juga, geng. Macam tu lah, geng. Macam mana dia punya flow. Okay, dia punya flow perjalanan candle. Okay, alright. So okay, sorry. Okay, so settle untuk candle ni. Untuk faham sesuatu candle ni, dia bergerak je macam tu. Okay, so korang dah faham untuk ni. Kalau bentuk ni, Babi terangkan lagi sekali. Okay, so sini dia ada 3 bahagian. Okay, yang atas ni, yang atas, yang ni kejap, geng. Kejap. Okay, yang atas ni, kalau korang tengok, Babi kasih clear lagi. Allah, sorry. Okay, kalau yang sini, yang atas ni adalah upper shadow. Price pernah pergi paling tinggi dekat area sini. And then sini adalah kita panggil body. Body candle. Yang ni adalah lower shadow. Price paling rendah pergi dekat sini. Okay, mudah je, geng. Mudah je. Upper shadow, body dan juga lower shadow. Kita fahamkan candlestick ni apa dulu. Okay, so candlestick ni dia ada momentum. Momentum dia ada 2 pula. Low momentum dan juga high momentum. Dia ada low momentum dan juga high momentum. Okey, low momentum ni macam mana? Okey, kalau kita ambil untuk bullish. Contoh untuk bullish, untuk low momentum. Contoh dia, candle dia gerak sikit-sikit macam ni je, geng. Lepas tu dia turun balik. Ada bearish candle kat sini. Lepas tu ada bullish candle pula dekat sini. Ni adalah low momentum. Low LM low momentum. Low momentum dia gerak tak nampak kuat pun. Kalau nak nampak kuat nak nampak kuat ke tak kuat, korang tengok body dia tu besar ke tak. Body dia besar ke tak. Okey, kalau body dia besar, ni macam kita cakap ni dekat sini. Kalau body dia besar, dia adalah momentum candle yang kuat lah. Kalau body dia kecil, momentum candle dia kurang lah. Okay, so ni adalah contoh untuk low momentum. Okay, contoh ni adalah market naik. Candle naik. Ni candle turun ada satu. Ni low lah, low momentum lah. Low momentum. Kalau untuk high momentum, dia bentuk macam ni, kan. Dia bentuk macam ni.
Ni adalah high momentum. HM. H adalah high, M adalah momentum. Okay, so ni candle menaik. Korang nampak tak? Dia punya body besar mat. Ni body dia ni besar. Yang ni body kecil je. Yang ni body kecil je. So dia body yang besar. So candle tu momentum yang kuat. Momentum yang kuat untuk dia meneruskan perjalanan dia. Ni adalah contoh untuk low momentum dan juga high momentum untuk bullish. Alright. So kalau untuk bearish dia sama je. Korang terbalikkan je. Okay. So settle untuk candlestick. Candlestick. Bang Pin kasih summary untuk korang. Okay. Candlestick ni adalah cara untuk mengenal pasti sesuatu harga tu. Sebelum kita nak go on kepada candlestick ni, kita kena faham apa itu time frame. Okay, so dalam candlestick ni dia ada bullish candle dan juga bearish candle. Bentuk dia macam ni lah. Bentuk dia macam ni. Okay, so kalau bullish ni bermaksud dia menaik. Menaik ni apa? Dia tutup atas. Kalau bearish ni dia menurun, dia tutup bawah. Tutup atas, tutup bawah ni macam mana pula Bang Pin? Okay, so kalau korang tengok dekat sini, dia buka kat sini, okay, dia buka dekat sini, and then dia tutup dekat sini, kat kiri ni dia tutup atas, close. C adalah close. Dia close atas ni. Dia buka sini, dia tutup atas. Tu adalah bullish. And then kalau bearish pula, dia buka atas, dia tutup bawah. Dia terbalik je kan. Okay, faham Alright. So dalam satu candle ni dia ada 3 sifat, iaitu upper shadow. Shadow price pernah cecah paling tinggi adalah dekat atas ni. Okay. And then body. Body ni lah price terkumpul. And then lower shadow. Price pernah paling rendah pergi dekat area sini. Okay, so and then momentum. Kita ada low momentum dengan high momentum. Okay, low momentum dengan high momentum ni bergantung kepada apa? Low momentum dengan high momentum ni kita bergantung kepada body. Lagi besar body, lagi tinggi dia punya momentum. Okay, contohnya macam ni lah. Body dia kecil, momentum dia kurang lah, low lah. Tapi kalau yang ni candle body candle besar, dia high momentum. Okay, so korang dah faham untuk dalam chart. So macam ni lah pergerakan dia. Bang Pin buat biru. Biru ni adalah Allahumma salli. Biru ni adalah bullish candle menaik, dan juga merah ni adalah bearish candle menurun. Okay, macam ni lah dia punya pergerakan kan. Okay, so dah settle untuk candlestick. Dah settle. So kita move forward kepada next. Okay guys, assalam.